Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Batrisha binti Muhammad Ali, nombor matrik C24A1791. Pada hari ini, saya akan membentangkan refleksi saya terhadap kursus kepimpinan dan motivasi. Pada permulaan kursus ini, saya menjangkakan bahawa kursus ini dapat membantu saya memahami asas kepimpinan serta meningkatkan keyakinan diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, saya juga berharap dapat mempelajari kemahiran kepimpinan, membuat keputusan yang baik, memotivasikan diri dan ahli kumpulan, serta meningkatkan nilai etika dan kerjasama berpasukan. Sepanjang mengikuti kursus ini, saya telah mempelajari pelbagai kemahiran insaniah seperti kepimpinan, berkomunikasi, kerja berpasukan, pengurusan masa, penyelesaian masalah dan keyakinan diri. Kursus ini bukan sahaja memberi pengetahuan secara teori, tetapi juga memberi peluang kepada saya untuk mengaplikasikan kemahiran tersebut melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang semester ini. Antara aktiviti yang memberi pengalaman bermakna ialah sesi pembentangan untuk memilih ketua projek bagi projek akhir kursus kepimpinan dan motivasi. Melalui aktiviti ini, saya dapat melihat kepentingan komunikasi yang baik, keyakinan diri serta ciri-ciri kepimpinan yang berkesan. Hasil daripada perbincangan bersama ahli kumpulan, seorang ketua projek telah dipilih dan projek kami dinamakan Sentuhan Prihatin Pantai Kami. Selain itu, kami juga menjalankan aktiviti membuat origami yang disertakan dengan kata-kata motivasi untuk diri sendiri. Walaupun benda itu kelihatan mudah, tetapi aktiviti ini telah memberi kesan yang mendalam kepada kami semua kerana saya dapat merenung semula matlamat dan potensi diri. Kata-kata motivasi yang ditulis telah membantu meningkatkan keyakinan diri saya serta memberikan semangat untuk terus berusaha walaupun berhadapan dengan cabaran dalam pembelajaran dan kehidupan. Seterusnya, selain daripada kami mengadakan program dan membuat origami, kami juga turut melakonkan situasi bertemakan akibat pengurusan masa yang lemah, yang mana aktiviti lakonan ini telah memberikan kesedaran kepada saya tentang pentingnya pengurusan masa yang baik supaya tugasan dapat disiapkan mengikut jadual. Pada masa yang sama, ia juga telah meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama dalam kalangan ahli kumpulan. Walau bagaimanapun, setiap yang kita lakukan mesti terdapatnya cabaran, yang mana saya turut menghadapi cabaran dalam mengurus masa dan menyelaraskan jadual ahli kumpulan semasa saya merancang projek. Namun begitu, cabaran tersebut dapat diatasi melalui kerjasama, perbincangan yang baik dan pembahagian tugas yang teratur. Melalui pengalaman ini, dia telah mengajar saya tentang pentingnya komunikasi dan tanggungjawab dalam mencapai matlamat bersama. Melalui kursus ini juga, saya dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri saya. Antara kekuatan saya ialah sikap bertanggungjawab, komitmen terhadap tugasan dan kerjasama dalam kumpulan. Namun begitu, saya masih perlu meningkatkan keyakinan diri ketika bercakap di hadapan orang ramai serta memperbaiki kemahiran pengurusan masa. Oleh itu, saya akan terus berusaha memperbaiki kelemahan tersebut agar menjadi individu yang lebih baik pada masa yang akan datang. Pada masa akan datang, saya bercadang untuk mengaplikasikan kemahiran kepimpinan, komunikasi dan kerjasama berpasukan yang diperoleh dalam kursus ini dalam kehidupan akademik, organisasi serta kerjaya. Akhir sekali, saya percaya pengalaman sepanjang kursus kepimpinan dan motivasi ini akan membantu saya menjadi individu yang lebih berkeyakinan, bertanggungjawab dan mampu memimpin dengan lebih berkesan. Kesimpulannya, kursus kepimpinan dan motivasi telah memberi banyak manfaat kepada saya dari segi pengetahuan, kemahiran dan pembangunan diri. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.